Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, Nur Faiz channel. Okey, seperti biasa, saya akan ambil anak saya balik sekolah. Yang abang dia darjah 2 sekarang ni, tahun 2026. Abang dia dah tahun 2. Dan adik dia pula dah masuk prasekolah lah. Pada waktu yang sama, abang dengan kakak dia ni sekolah yang sama lah. So saya ambil kakak dia, adik dia ambil sesi petang, sebab abang dia tahun 2 sesi petang juga kan. So saya senanglah ambil juga kakak dia ambil sesi petang juga. So dalam perjalanan ni saya nak ambil diorang lah. Stay tune guys. Rumah saya dengan sekolah tu tak jauh lah, dalam 1 kilometer je lah macam tu. Kalau naik kereta tu dalam 15 minit sampai dah tu. Cuma kena pergi waktu-waktu yang ni lah, awal sikit lah. Kalau lambat sikit je confirm jalan jam. Sekolah dah sampai. Kita nak turun sekejap lagi, nak ambil demo ni. So tarik handbrake dulu, tutup apa yang patut. So kita nak turun lah ambil demo ni. Abang dia keluar dulu, kakak dia keluar dulu ni. Sekolah dia belanja dia apa, Melo pula. Kakak belanja apa? Tengok. Marshmallow. Tengok. Wow, marshmallow red velvet. Sedap. Sini lah duduk makan. Sini. Makan duduk. Tak ni. Tunggu abang pula. Abang keluar pula. Cari abang. Mana abang ni? Ini nampak Iman tadi. Mana? Mana abang? Mana? Ada duit tak? Dah habis dah? Nak beli apa? Ya buka. Dah buka. Kami tu. Masuk tu. Ni anak nak menipu macam itulah. Orang pegang anak dia semua, tapi saya faham kenapa dia overprotective, sebab dia pergi pernah sakit dan semua tu lah. Sampai di sini saja kita punya vlog video apa nama tu, ringkas lah. Rutin harian saya ambil budak-budak ni. Waktu petang lah. Kalau ayah dia kerja siang, saya ambil lah. Kalau ayah dia kerja malam, ayah dia lah yang ambil. Sampai sini saja. Jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Assalamualaikum.